Okey, jadi hari ni kita nak review sampul raya daripada kedai RM2. Atau ini semua ni RM2.40 satu papan . Lepas tu daripada design dia comel, kita actually ada banyak design, kita pilih yang ni. Comel lah. Lepas tu ada yang tak ada budak-budak sangat, ada yang ada masjid, ada variety, ada yang kartun, semua pun ada. Okay, so kita tengok. First design cantik, lepas tu quite generous lah. Actually ada banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kita assume ada 40 lah. So memang generous. Okay, so kita testing. Dia punya biasalah kita testing kebolehupayaan dia menyimpan. Okay, satu kemas. RM1 kemas lah. RM5. Kemas juga. RM10. Tak ada duit baru tak sempat nak tukar kat bank. Nasib lah korang. Halah. Okay. Oh, kemas je. Rasanya macam upgrade daripada last year. Last year macam kecil sikit Macam kurus sikit last year. Okay, tak apa. Okay, 20 pun kemas je. Boleh lah lipat. Okay, lepas tu yang ni kita try. RM50. Muat tak? Cuma Oh. Okay, nice. Tak nampak. Okay, last. Oh. Oh, tak muat. Okay. Muat. Oh. Okay, 100 pun muat. Kemas je. Oh, okay. Nice lah. Dia very economical dan sangat efficient nak masukkan duit kat dalam tu. Okay, selamat Raya. Bye.